Bila saya tekan, dia turun. Tak boleh dah, habis. Nampak? Dia tak boleh masuk habis dah. Hari ni saya nak kongsi, kalau boleh sebelum kita pasang suatu part tu, kita kena check dulu. Supaya tak buat kerja 2 kali ataupun tak ada masalah kemudian hari. Okay, hari ni saya ada satu Honda ES. Okay, Honda ES ni dia nak restore dia punya handling lah. Dia punya part bawah tu sebab ada bunyi, dia baru beli. Dia nak restore balik kereta dia tu bagi macam baru balik. So kita tak ada masalah. Tapi ni saya nak tunjuk. Kita jumpa satu masalah dekat part. Ni, jom. Siapa kata part original tak rosak? Okey, sebenarnya part original ni kita jangan percaya sangat. Memanglah part ni original. Okey, contoh kita ada absorber ni, part ni memang original, tapi original pun kita tetap kena test juga sebab kita tak tahu dalam 1 juta ke mungkin ada satu defect. Mungkin dalam 10,000 ke ada satu defect. Kita tak tahu. Kita ke yang kena defect tu? Contoh, jom tengok sini. Okay, ni absorber untuk Honda ni. Baru, belum pasang lagi. Original, nampak kotak? Original tau. Ni, original Honda. Okay. So, dia punya absorber ni. Okay, tolong tengok sini betul-betul lah. Bila saya tekan Okay, bila kita tekan, dia turun. Cantik tak? Okay, kemudian kita tengok dia naik. Cantik. Dia naik pun cantik. Okay, so kita biar dulu yang ni. Kita tengok yang satu lagi pula. Okay, satu lagi kita test juga. Okay, test juga bila saya tekan, dia turun. Tak boleh dah, habis. Nampak? Dia tak boleh masuk habis dah. Dia sangkut. Okay, dia sangkut bila saya lepas. Okay, ini lagi teruk. Okay, saya nak anda tengok. Dia punya panjang keluar sub ni. Ini panjang mana? Dan sini panjang mana? Nampak? Kita tengok. Dia dah habis dah. Dia tak keluar habis. Nampak? Dia keluar dia. Nampak? Kita tengok sekejap. Kita tunggu sekejap. Tolong tengok dua-dua. Okay, saya test. Yang sini, dia punya panjang sub keluar lebih kurang 8 inci, hampir 8 inci setengah lah. Okay, yang sini. Okay, yang sini, sub dia keluar. Nampak? Dekat 9 inci. Nampak? Beza tak? Okay. So, nampak tak kat situ? Pentingnya, sebelum pasang, terutama absorber lah. Tolong test dulu. Jangan ambil terus pasang. Kalau tak, ini kalau saya terus pasang, wah, pening kepala saya nanti. Tak lama lepas ni, owner akan bising kat saya. Bang, kenapa bawa kereta sengit? Ini antara punca dia. So, di sini apa yang saya nak beritahu, kena test dulu part. Tak kira lah original ke apa ke sebelum pasang. So, kalau siapa yang ada masalah yang sama, masalah handling, tak tahu macam mana nak restore, tak tahu kat mana nak restore, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Selamat pagi hari ini, saya